Ini bagian yang kita ni rata. Inilah CP yang kita buat sendiri. CP dia ni kita masukkan bit ni. Okey, dah siap. Ini adalah bit yang kita dah siapkan. So kita nak pack dalam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya dapat order, ada orang nak 2 unit acuan membuat rempeyek mini macam ni. Acuan ni dia ada 12 CP. Tiap satu ni bukaan dia 4.5 cm. So ada orang nak 2 unit ni, so saya kena buat. Ini aluminium plate yang saya gunakan. Tebal dia 0.3 mm. Ini kena beli dekat Shopee. Kat Shopee ada jual. So untuk buat acuan CP ni, kena ada alat lah, tool. Kena ada macam ni, set macam ni. Dia punya saiz ukuran diameter yang kita nak gunakan untuk membuat acuan tu. Tapi yang penting alat ni lah untuk membentuk CP tu. Saya kena lukiskan saiz potongan yang nak saya potong nanti. So macam ni. Ini saiz satu panjang ni boleh dapat 4 CP. So kena ada 6 lagi ke sini lah. Ni saya dah lukiskan 24 potongan untuk buat CP. So plate 24 CP ni 14 inci, ni 9 inci lah saiz ni. So tiap-tiap satu ni kita kena potong. Nak senang potong panjang dulu macam ni. Punya tu potong gini juga, senang sikit. Sekarang kita nak buat lubang kat pusat sini. Tandakan ya, center dia. Okay, semua kita dah tandakan center dia. Sekarang kita nak potong, nak dapatkan bahagian yang bulat ni. So, guna gunting ni, potong perlahan-lahan ni. Ikut garisan yang kita buat tu lah. Ini bagian yang kita nak, yang ni dia punya perca dia, kita buang. Kita potong semua lah. Okey, angkat macam ni, tempat untuk potongan bulat macam ni, kita boleh bentuk jadikan CP. Sekarang kita nak bentuk kepingan bulat ni untuk jadikan CP dengan menggunakan alat ni.
lubang yang kita buat tadi. Ni kita letakkan dekat acuan dia ni. Kita ketatkan. Dah ketat macam ni. Kita ketuk tepi dia sini. Macam ni. Rata dan kemas dia sama dengan acuan yang ada tu. Maknanya dah siap lah. So kita boleh buka. Inilah CP yang kita buat sendiri dengan tangan lah. Dah siap satu. So kita ada inilah ini kena buat macam ni. Ni CP bahagian yang paling susah sekali. Dah kita siapkan. Ini 12 dan yang ini pun 12 untuk 2 set acuan. Sekarang kita nak buat frame macam ni. Ukuran di sini 6.5 inci dan 6.5 inci. Ini tinggi pemegang ni satu kaki 12 inci. So dia punya frame ni dia dibuat daripada aluminium angle. Setengah inci punya saiz dia. Ini untuk tangkai dia pemegang. Dan yang ni kita akan buat untuk bahagian frame bawah ni yang 4 segi. Kita akan potong. Kita lipat ukurannya. Pasang kat sini. Sekarang nak buat tangkai dia. Kita belah kat sini. Empat. Ini dapat kat sini. Ujung dia ni. Dia pasang kat sini. Sekarang kita nak pasang CP ni pada frame ni. Sebelum kita kena tebuk dulu. CP dia ni kita masukkan bit ni.
Okey, dah siap. Kita akan pasang satu lagi, satu set lagi dengan KP acuan yang ada. Ini acuan rempeyek yang kita dah siapkan. So kita nak pack dalam kotak ni untuk kita hantar pada customer lah yang nak alat ni yang dah order. So ini dia punya bubble wrap untuk protect kita punya acuan ni. Kita letakkan dalam bawah dia lah, pakai bawah macam ni. So yang ni kita kena silangkan dalam satu dengan lain sebab dia order dua So kita dapat macam ni, kemas, kita letakkan dalam kotak yang kita dah sediakan ni. Macam ni. Kotak ni betul-betul sama saiz dengan acuan yang kita bikin lah. Untuk protect bahagian tangkai dia ni, kita letakkan ni kertas ni, kertas keras ni. Itu, ini kita tutup lah. Dan bahagian sini untuk mengelakkan daripada kena tindih, kita letakkan bubble wrap ni banyak-banyak sikit ni, supaya dia tegang kotak ni tegang. So ni dah siap, kita boleh tutup lah kotak ni. Ini kita wrap dengan plastik tape. Lepaskan lah dengan kotak ni. Jangan ada tak berat, isi dia. Dah siap. So ni kita akan tampalkan hanggan yang kita nak hantar ni lah.